Assalamualaikum, jumpa Kak Tun lagi dalam channel YouTube Kak Tun. Oh, hebat Kak Tun sekarang, memang ada YouTube, ada rancangan program macam-macam. Tetapi hebat macam mana Tuhan lebih hebat pada kita. Dan Kak Tun nak cakap di sini, sekarang Kak Tun nak sentuhkan banyak telefon tanya-tanya. Saya ada keputihan. Tak kira tua atau muda, keputihan ni datang. Apa sebab? Ada orang tanya juga sebab apa Kak Tun saya ni boleh ada keputihan. Sebenarnya banyak sebab. Mungkin dalaman kita tak bagus. Tak bagus sebab apa? Makanan kita sebenarnya orang wanita ni kerang, seafood, dia orang tak bagi makan berlebih-lebihan. Bila kita makan berlebih-lebihan, dia boleh jadi keputihan. Dan satu lagi, bila kita pergi toilet awam, dia senang kita nak dapat jangkitan kan. Sebab toilet awam, bila kita pergi tu kadang-kadang tak ada air nak cuci, tak boleh. Atau kita pergi duduk, kadang-kadang kita, Kak Tun nak ajar satu tip-tip. Bila masuk toilet tu, tolong plaskan dulu sebelum kita duduk. Dan kalau boleh, jangan duduklah di tempat-tempat yang orang dah duduk tu. Kalau boleh, ikhtiar cara macam mana. Dan selepas kita cuci dengan air, tolong lapkan bersih. Sebab kita orang Muslim, bila kita masuk toilet kita kena cuci. Dan setengah orang tak tahu, bila itu terus pakai seluar dalam. Seluar dalam tu basah. Dia bila basah, bila nak kering kita dah pergi toilet lagi. Jadi sentiasa lembab. Bila lembab tu kuman-kuman dia boleh ada bakteria. Bila ada bakteria dia boleh jangkit dalaman kita. Dan itulah menyebabkan kita boleh ada keputihan. Dan banyakkan Kak Tun boleh menyebabkan bila kita ada keputihan. Kalau orang dia dah bersuami, suami pun je lah kita ada bau. Setengah orang duduk dekat-dekat pun kita bau hanyir dia. Ada tak anda pernah jumpa kawan-kawan kita duduk sebelah tu, kadang-kadang dia datang bulan ada berbau, ada masalah. Dan setengah orang kata kahwin 3 hari bercerai. Jangan cakap salah lelaki. Sebenarnya kadang-kadang jelah kita tengok muka kita dalam tudung cantik, bergebu-gebu. Bila kita buka aja, dalaman kita tak bagus, ada bau, takkan suami kita nak cakap pula awak ada berbau dalam. Jangan, kita kena jaga kebersihan kita diri kita sendiri. Sebab kita tahu kita sebagai wanita memang banyak penyakit datang pada dalaman. Tambah-tambah bawah pinggan pada kaki kita ada beranakan. Kita ada dalaman yang tiap-tiap bulan kita sentiasa datang bulan. Semua kita ada kelebihan itu Tuhan bagi. Sebab kita boleh cuci darah. Tapi cara tak langsung kita kena jaga betul-betul. Kalau tidak keputihan tu boleh menyangkit. Dan kita punya akan ada penyakit lain-lain datang lagi. Dan apa-apa pun nanti jumpa Kak Tun selepas ini. Kak Tun akan bagi tahu macam mana cara nak melawatkan keputihan kita. Kembali bersama Kak Tun. Kak Tun tak ada apa. Kak Tun nak cakap, kata produk Kak Tun memang kalau kita ada keputihan, minumlah Beauty Umairah kotak yang mana biru. Sebab dalam 8 tahun Kak Tun rasa beratus-ratus ribu orang dah minum, dah berkesan. Setengah orang kata produk Kak Tun mahal, minum dah elok, tukar pergi minum produk lain dan datang balik kepada Kak Tun. Sebab apa? Produk kita berkualiti. Dan memang mula-mula kita minum, dia akan buang habis. Dia kalau kita ada keputihan, dia akan lebih keluar banyak. Keluar-keluar sampai habis, lepas tu dia akan kering. Memang itu tanda-tanda dia. Dan setengah orang bila kita minum, dia akan kerap kita pergi toilet sebab dia nak buang toksin-toksin kepada badan kita. Sebab dalam badan-badan kita ni ada macam-macam. Dan bila kita minum Beauty Umairah, cara tak langsung tu dia akan keluar lendir-lendir. Mungkin lendir-lendir tu akan keluar ada darah campur. Itu dia panggil, macam Kak Tun cakap, mula-mula episod tu lah dia ada sis. Dan dia akan keluar campur dengan keputihan kita. Dan insya-Allah akan datang bila anda minum Beauty Umairah, keputihan boleh pelan-pelan mengkurangkan.
Kita jaga kebersihan kita sangat penting. Minum saja pun tak boleh. Kak Tun nak pesan, kalau kita dah tahu kita ada keputihan, petai, jeruk, udang. Udang tu memang tak boleh makan banyak, kerang tu memang menyebabkan kita lagi ada keputihan. Keputihan ni dia banyak jenis. Ada yang jenis macam air biasa, setengah orang ada yang pekat, setengah seorang sampai bergata-gata, berai, kena pakai pad. Jadi Kak Tun di sini cuba BT Umairah. InsyaAllah BT Umairah boleh membantu anda. Kalau anda rasa anda ada masalah nak tanya Kak Tun pula, boleh hubungi kita. Nombor telefon kita sentiasa jalan di kaca komputer anda ni. Dan produk Kak Tun rasa ramai yang ada keputihan. Bukan kata orang dah kahwin saja je. Kita yang anak-anak dara, anak-anak kita di rumah pun kita kena tengok. Kena tanya, tengok. Kata setengah orang kata nak cek seluar dalam anak. Kak Tun buat apa Kak Tun suruh cek? Sebab anak kita tak akan berani cakap dengan kita. Kita tengok seluar dalam anak kita tu bersih atau tidak. Kalau dia tak bersih bermakna dia ada jangkitan kuman. Dan itu menyebab akan datang dia susah nak dapat anak. Jadi kita jaga sebelum kita terlambat. Dan minum BT Umairah. Cara nak minum senang aja. Kak Tun dah cakap selalu. Selepas makan, ambil Umairah dengan air biasa atau air sejuk. Shake, lepas tu minum. InsyaAllah hari-hari ya. Jangan kata minum macam biskut pula. Air ni kejap ada, kejap tak ada. Tak boleh. Kena teruskan. Dan kata produk kita harga memang tinggi. Tapi dengan berkualiti dia. Dan bahan-bahan dalam dia. Dan orang yang minum BT Umairah, dia boleh kurangkan berat badan, maintain berat badan dan cantikkan kulit. Sebab dalam BT Umairah ada kolagen, ada semua cukup. Dan Kak Tun rasa setakat ni, kalau anda ada keputihan, cuba BT Umairah. Dan selepas ni, Kak Tun nak bagi tip-tip. Jumpa Kak Tun selepas ini. Kembali bersama Kak Tun. Anda mesti terfikir-fikir, Kak Tun ni pegang kertas lagi. Apa Kak Tun nak buat ni? Sebenarnya Kak Tun banyak buat program dengan ustaz-ustaz. Dan ustaz-ustaz kata banyak jemaah-jemaah dia ni, bila pergi toilet susah nak. Bila itu kata tak kotor, tak boleh semayang balik lah itu ini. Dan cara tak langsung kita nak elakkan kepada keputihan. Kak Tun nak ajar. Kita ada kertas minyak, tapi ini Kak Tun kertas kosong ya. Kertas minyak yang orang bungkus nasi lemak ke apa-apa. Sebab bila kita pergi ke overseas atau pergi ke tempat-tempat airport yang canggih-canggih ni, kadang-kadang dia tak ada air kita nak cuci. Bila kita tak boleh cuci, susah. Dan kita nak duduk di tempat yang duduk tu, toilet tu pun kita tak tahu siapa yang duduk. Sebab bukan yang kita punya, kotor. Jadi kita sebagai wanita, kita boleh berdiri juga kencing. Tapi Kak Tun ada idea. Awak ambil kertas minyak dan awak gunting siap-siap pada rumah ya. Kertas minyak kita buat macam inilah. Dia ada lubang di bawah ya. Dia ada lubang di bawah. Jadi kita ambil kertas minyak dan kita letak selotip, kita simpan dalam beg kita. 3 ke 4 ke 5 kalau kita mana tahu kita pergi jalan jauh 7-8 jam kan, kita nak semayang nak apa, jadi kita buat lebih. Dan bila kita nak kencing, kita letak benda ni, kita boleh berdiri kencing, jadi tanpa kita duduk di bowl toilet tu. Dan selepas kita kencing sudah, kita ada kertas tisu yang basah, kita boleh beli di farmasi. Kertas tu kita lap 2-3 kali, insya-Allah itu dah berkira dah bersih, kita dah boleh semayang. Dan jangkitan kuman, keputihan semua tidak akan menjangkit. Sebab bila kita duduk di bowl toilet tu, kadang-kadang jelah kita tak tahu siapa yang duduk, dia bersih atau tidak. Setengah orang angkat dengan kasut duduk, kita tak tentu. Kalau rumah kita tak apa. Dan Kak Tun rasa pengguna-pengguna Kak Tun bolehlah ambil tip-tip ni bila kita nak jalan jauh. Tambah-tambah pergi ke overseas, negeri orang putih biasalah, toilet dia tak ada air. Jadi apa-apa pun Kak Tun rasa masa dah habis, kembali bersama Kak Tun. Kak Tun akan cakap pasal apa tunggu dan lihat. Assalamualaikum.